Ni alhamdulillah. Kita nak sebut hikmah. Bukan sebab semata-mata, tapi ada hikmah. Hikmah bermaksud benda yang sebaliknya. Hikmah ni tuan-tuan, dia digali oleh para ulama untuk melihat kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan raya. Alhamdulillah. Dalam agama kita ni tuan-tuan, satu benda yang sangat baik apabila Allah telah mengutuskan seorang Rasul yang memberi rahmat untuk kita. Bukan pagi, petang, siang, malam hanya bersedih saja. Tapi Allah telah mengutuskan kita syukur seorang Rasul yang mana dia juga ajar kita bila kamu boleh bergembira dan kamu dikehendaki bergembira. Alhamdulillah. Maka dijadikan untuk kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 hari yang aku syariatkan untuk kamu bergembira, namanya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Siapa pun tak dibenarkan, diharamkan puasa pada hari raya. Ustaz Hariri, ya, puasa ada hari raya. Itulah puasa 6 lepas, tapi bukan yang hari tu puasa 6. Hari raya warak macam mana pun tak boleh puasa. Baik macam mana pun kita tunjukkan, kita zahirkan. Sebab tu saya nak petik 2 hikmah yang besar yang Quran sendiri sebut. Dalam Al-Quran ayat puasa tak banyak, disambung dengan ada sedikit ayat raya dalam surah Al-Baqarah yang menyebut walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ini tujuan raya. Hendaklah kamu dicukupkan dengan 29 ataupun 30 hari raya. Maaf, 30 hari raya pula dah. 30 hari puasa raya, semangat betul. 30 hari puasa dicukupkan bagi kamu. Kemudian disebut walitukabbirullaha ala ma hadakum. Yang pertama, untuk kamu membesarkan Allah SWT. Sebab itulah raya, bila kita tengok, kita disuruh untuk takbir raya, betul tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Daripada maghrib sampailah imam bagi salam sembahyang raya, betul tak? Dan kita pun tak takbir raya bukan pada hari raya, betul tak? Hari ni tuan-tuan, bila saya takbir raya, tuan-tuan nampak macam semacam dia ni buat pelik dah. Boleh ke ni orang dalam kubur bangun, orang kata. Pandai-pandai tak ada lah orang dalam kubur bangun. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, walaupun dua minggu raya, kita akan terkenang hari raya pertama. Kenapa hanya hari itulah disunatkan kita bertakbir raya? Pada hari lain bukan tak boleh, bukan haram, tetapi disyariatkan pada waktu dan tempoh tertentu kerana nak membesarkan hari raya. Sebab itulah kita disuruh untuk pagi-pagi kita pakai mandi elok-elok, betul? Sunat mandi, pakai baju elok-elok, pakai wangi-wangian, kemudian pergi ke tempat solat. Nabi SAW pada hari raya Nabi akan solat di padang. Kita hari ini dah ada masjid, semayang dalam masjid. Sebab itu kalau kita tengok ada hadis yang menyebut, Nabi bagi tahu, wahai kaum wanita, kalau kamu pada hari lain tak pergi, tak datang ke masjid, tak datang ke tempat ini, datanglah pada hari raya. Walaupun wanita yang kedatangan haid sekalipun, Nabi kata datanglah ke tempat ini. Sebab Nabi solat di atas padang, Nabi kata datang ke sini. Dan disyariatkan untuk orang yang baca khutbah biasanya. Zaman dulu mikrofon tak ada, speaker tak ada. Nabi bagi khutbah dekat depan, sekali lagi Nabi bagi khutbah bagi dekat belakang kepada wanita. Mai ramai-ramai. Kita hari raya mungkin kita dah terlepas. Kita tak payah duk kalut dengan kuah kacang, tak payah duk kalut dengan ketupat. Hari raya pakat-pakat yang wanita walaupun kedatangan haid datang ke sini. Kalau tak boleh masuk masjid mengikut mazhab Syafi'i, duduklah dalam kereta, kerana kita dapat satu yang dinamakan amin daripada orang yang salat, amin daripada tok khatib yang baca khutbah. Nombor 2, kita dapat dengar pesanan setahun sekali. Pakat-pakat datang, syiar untuk membesarkan Allah. Ini tujuan raya. Dengan sebab itulah Nabi ada pakaian special pada hari raya. Ada ketika Nabi memakai pakaian
itu pada hari Jumaat, ada ketika Nabi pakai pada hari raya khas, menunjukkan besarnya hari raya. Itu satu. Nombor dua, hikmah raya ialah dalam Quran sebut walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Semoga kamu semua tahu arti syukur. Tuan-tuan, syukur ni tuan-tuan macam-macam gaya orang syukur. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Ada orang syukur dengan dia beli pakaian yang sesuai dengan pakaian dia. Hari raya dia tunjuk, inilah Allah bagi dekat aku nikmat, aku pakai, aku tunjuk. Ada orang syukur pada hari raya, tuan-tuan tengok, alhamdulillah disyariatkan untuk kita ada zakat fitrah. Apa maksud zakat fitrah? Kenapa ada waktu-waktu zakat fitrah? Kenapa orang dulu bagi beras pada hari raya? Tuan-tuan kaji balik. Rupa-rupanya supaya orang yang tak boleh raya pada hari raya, kita boleh suap masuk dalam mulut dia pada hari raya. Dia boleh rasa sama. Kita dapat makan, kita nak dia juga boleh makan. Syukur. Raya ni untuk syukur. Kemudian raya diterangkan untuk kita macam-macam kaedah lagi. Dalam kaedah kita nak ambil, nak tahu hikmah. Salah satunya kita follow macam mana sahabat Nabi berhari raya. Bukan ikut hati kita, kita pun ikut dan ya seronok. Ada hadis yang menyebut ketika mana Nabi SAW, Nabi balik rumah Aisyah radhiyallahu anha bermain kumpang, bermain alat-alat sedikit. Maka waktu itu Nabi SAW, Nabi ni sendiri dia bukan suka sangat, tapi Nabi pergi, Nabi duduk, Nabi pusingkan kepala Nabi. Nabi tak dengar. Tetapi bila Abu Bakar masuk, Abu Bakar kata, wahai Aisyah anakku, kenapa engkau buat mainan-mainan amus musyayatin, nampak macam seruling syaitan? Maka Nabi kata, Abu Bakar, hari ni hari raya, bagilah mereka nak bergembira. Kerana ada bab berbincang tentang perkara berhibur pada hari raya. Memang ada, cuma jangan melampaui batas. Seronok-seronok, bukan nak suruh sedih memanjang, tetapi seronok dia ada batasan. Allah Alam. Maknanya agama Islam ni bukan agama sedih yang manjang, tetapi ada waktu yang disuruh kita bergembira dan apa ni, ada kawalan yang disebut syariat kita. Baik, Ustaz Roslan, ini selalu orang sebutlah, dia kata raya setahun sekali je. Jadi kita pukul betul-betul, bagi meriah sungguh-sungguh. Tapi macam mana kalau kita nak jadikan perayaan kita ini perayaan yang perbelanjaan dia terkawal? Sebagaimana saya tanya kepada puan kita tadi, supaya kita ni tak meriah di raya pertama dan kedua, kemudian jadi papa pula di raya yang seterusnya sampai 30. Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara moderator yang berhormat Datuk Haji Ismail Saleh, Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah, yang berbahagia Datuk Riza Shah bin Abdul Wahid dari CEO Bank Muamalat Malaysia Berhad, tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah. Kita berjaya merentasi sehari demi sehari Ramadan Al-Mubarak. Akhirnya kita berada di bulan Syawal, bulan di mana kita meraihkan dari 1 Syawal, hari kejayaan, hari kemenangan. Setelah kita dididik, dilatu oleh Madrasah Ramadan untuk menjadikan kita orang yang tinggi darjat dan kedudukan di sisi Allah, iaitulah orang-orang yang bertakwa. Oleh yang demikian kita harus sedar, ini yang kita rayakan. Raya kejayaan kita merubah diri kita daripada insan yang lemah, rendah kedudukannya di sisi Allah, menjadi hamba yang darjatnya tinggi, iaitu orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah dalam apa juga aspek kehidupan dia, termasuk perbelanjaan dia. Perbelanjaan dia ketika berhari raya, dia cermat. Tuan-tuan, dia imbangi, aku ni siapa? Aku baru dididik oleh Allah supaya jadi orang yang bersih, orang yang tidak membazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang sesungguhnya membazir itu adalah saudara syaitan. Maukah kita jadi adik-beradik syaitan? Orang tanya, Pak Menakah hang nama apa? Syaitan. Menantu nama apa? Iblis. Tentu kita tak nak.
Kita tak nak jadi kawan iblis, kawan syaitan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka bila kita berbelanja, kita ingat semua ni. Kita orang yang dah sebulan bergelomang lawan nafsu. Kita Allah tempatkan di tempat orang yang sederhana. Kan? Sama-sama kita berlapar berdahaga. Sama ada yang ada harta benda maupun fakir miskin, perut kita kosong selama sebulan. Tidakkah Ramadan mendidik kita menjadi orang yang beriman? Dalam apa juga aspek kehidupan dia, dia kena ada nilai, kena tanya diri dia, siapa aku di sisi Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jangan kita membazir. Ini menjadi panduan kepada kita. Raya bukan semestinya baju baru, bukan semestinya kereta baru, rumah baru, bini baru. Bukan. Raya, kata asar ulama, laisal aid man labisal jadid wa akalal lazid walakinnal aid man khafahu tazid. Bukanlah raya itu bagi mereka yang berpakai pakaian serba baru, makan yang sedap-sedap, tetapi yang dikatakan raya itu ialah mereka yang takutnya kepada Allah bertambah. Tuan-tuan, kalau kita membazir, makna kita tak takut dengan Allah. Kita berani mencabar Allah. Bulan puasa dulu ikat perut. Bulan puasa, bulan raya belah perut. Tuan-tuan, tak cukup kok mulut. Makna tidak ada makna bagi kita. Kita tengok bagaimana Islam menganjurkan kepada kita sederhana dalam menyambut hari raya. Kita lihat tentang kewajipan zakat fitrah. Yang mesti wajib kita keluarkan sebelum sembahyang raya. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ini? Iaitu orang yang mempunyai kelebihan setelah digunakan wangnya untuk keperluan raya, makan, minum, pakai dan sebagainya, dia ada lebih, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau makan pun tak lepas, dia tak payah buat keluar. Nampak kesederhanaan? Raya tak? Raya tetap raya. Tapi dengan apa keadaan yang ada kepada kita, kan? Ini yang dinyatakan oleh para ulama, bahwasanya raya itu bukan kita berlomba-lomba. Berlomba-lomba nak buat rumah terbuka, berlomba-lomba nak jamu dengan jamuan yang enak-enak. Ada orang kata, tak raya ke? Tak raya. Baju raya tak ada. Atau lepas ada pakai raya. Tak balik kampung ke? Kereta buruk. Tak raya. Tuan-tuan, raya tu duduk di hati. Bukan duduk kepada benda-benda ni. Hati kita yang rasa raya sebab kita menang sebulan, mendidik diri kita lawan hawa nafsu kita, maka kita nak menzahirkan kegembiraan itu di hari raya yang mulia itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan kita silap tafsir. Masyarakat kita kadang-kadang yang tak faham, dia kata raya setahun sekali, apa tunggu lagi? Maka pulun pakat berlomba-lomba, dia sudah jadi cerita lain. Bukan jadi hari kita merayakan di depan Allah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allah, itulah panduan agama supaya kita ini tidak muflis ataupun tidak mendapat nikmat yang sebenar, raya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak berehat seketika, kita nak bagi orang Sungai Petani makan ketupat. Ada ketupat ke? Jadi yang di rumah banyak ketupat, sambil makan berehat. Nanti kita jumpa selepas ini. Kembali selepas ini bersama Bank Muamalat Malaysia Berhad.
adik mana boleh ikut, adik tak boleh jalan. Lepas kalau dia macam sedih, dukung kat belakang. Bila saya jalan ni operate, jadi terpaksa bercuti kurang-kurang 2 minggu. Mana anak isteri saya nak makan? Ikuti kisah mereka bersama di Celah-Celah Kehidupan musim ke-9. Masakan lebih beraroma dengan minyak sapi Alzara. Membangkit selera. Semua terpikat. Minyak sapi Alzara. Kembali bersama Bank Muamalat Malaysia Berhad. Alhamdulillah, kemeriahan Aidul Fitri di RTM kami bawakan menerusi Forum Perdana Ehwal Islam yang dibawakan dan ditaja oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad, dan forum ini dianjurkan oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad dan Permodalan Nasional Berhad PMB bersempena dengan kemeriahan bulan Syawal yang kita raikan pada malam ini. Dan tajuk yang kita bincangkan adalah sederhana tapi meriah bersama dengan Ustaz Ashraf dan juga Ustaz Roslan Cik Ros. Baik, saya nak patah balik berbincang dengan Ustaz Ashraf. Bila dengar Ustaz Roslan sebutkan tadi, kita kena sederhana, jangan berlebih-lebih, kena kawal perbelanjaan. Kadang-kadang kita dah cuba nak mengawal, tetapi bila buka Facebook, buka Instagram, tak boleh tahan. Tengok kawan upload raya pertama baju oren, raya kedua baju biru butan besar bahang, raya ketiga baju batik. Dia kata, aduh, kita ni raya 1, raya 3 sama. Jadi akhirnya tak boleh nak kawal kerana ada segmen tujuk menunjuk dalam Instagram dan Facebook. Mungkin Ustaz Ashraf boleh komen sikit lah. Tapi Instagram dan Facebook nampak suka menunjuk juga. Saya jual baju raya. Jual baju raya, betul. Kalau boleh tu nak paksa semua beli 5 les pasang. Kan? Sebenarnya tuan-tuan, berniaga dengan berniaga lah. Yang nak beli ni ukur baju badan sendiri. Ada seorang lelaki, dia datang jumpa Nabi. Datang jumpa Nabi, Nabi tengok pakaiannya, tidak nampak ada kesan-kesan dia ni macam orang miskin. Nabi tanya, hal indaka al-ghanam? Adakah pada engkau ni ada kambing? Maksudnya engkau ni ada bisnes, tak ada bisnes? Lelaki ni pun jawab, kata aku ada lah, ada unta, ada kambing. Maka Nabi cakap, pakailah pakaian yang sesuai dengan kedudukan kau. Kita ada duit banyak ni, pakai banyak ni. Jangan melampau-lampau sehingga orang boleh kecil hati. Pakai yang sesuai dengan gaji kita. Saya tertengok-tengok bila cek balik syarah hadis ini, sebahagian ulama menyebut apa hikmahnya duit banyak ni pakai dengan sesuai dengan duit banyak mana kita dapat. Kata para ulama, supaya orang miskin boleh kenal siapa yang dia boleh minta zakat dan minta bantuan. Kalau semua pakat laih ya, dia tengok lebih kurang aku nampak. Dia tahu orang ni ada sedikit kemampuan. Kita dapat banyak ni kita pakai. Cuma jangan melampaui batas. Sebab itulah Umar, tuan-tuan, dia ada habit dia. Kalau tuan-tuan kaji bab zuhud dalam Quran, ada sebut likai la ta'su ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dia tak sedih apa benda yang ada dekat tangan orang lain. Dan dia tidak melampau seronok sampai tunjuk-tunjuk kat orang. Kau ada? Masuk dalam Instagram, masuk dalam... Ustaz ada Instagram? Ada. Ada juga. Ada juga. Ini memang confirm ada dah. Facebook masuk. Tuan-tuan, dia tangkap gambar. Alah, setakat dapat 2 like je. Ya. Tangkap punya main dapat 2 like. Tu pun tengok kat bawah. You like. Dia like sendiri. Sian. Satu lagi tiba-tiba ada orang komen. Sorry, terlike. Orang terlike dia punya. Tak payahlah melampau sangat. Sikit-sikit cukup. Tapi salah tu pun tidak. Agama tak larang. Cuma jangan melampau. Bila kita sebut tadi, saya cerita tentang Umar. Umar ni tuan-tuan, Nabi pernah tanya, Umar kau suka apa? Nabi tanya Abu Bakar suka apa? Nabi tanya sahabat suka apa? Nabi tanya Umar bagi tahu salah satu yang dia suka pakai pakaian yang simple. Okey, ni style dia. Salah tak? Tak salah. Sebab apa saya cakap tak salah? Sebab itu Umar, dia memang tak apalah.
Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar ini dia bukan miskin, dia zuhud. Dia bukan miskin. Kalau nak harta, boleh dekat tangan dia, tanah dia berapa luas kalau nak ikut. Tetapi dia zuhud. Tapi bila kita tengok pada waktu Nabi dah wafat, pernah berlaku semayang tarawih nak lantik imam. Dia lantik satu nama Ubay bin Ka'ab, satu lagi dekat jemaah perempuan dia lantik Tamim Ad-Dari. Tuan-tuan, bila kita buka sejarah, Tamim Ad-Dari ni, dia kalau tuan-tuan, dia kalau pakai tuan-tuan, subhanallah, branded. Selendang saja sebagai dalam Fathul Bari menyebut beribu, saya tak pasti beribu dinar ataupun dirham, beribu. Dia pakai selendang dia, cari duit yang betul, dia memang style macam tu. Kalau dia ada duit banyak tu, dia pakai macam tu, tak ada masalah. Janji dia tak sombong. Kalaulah Tamim Ad-Dari ini beli pakaian yang mahal-mahal, Omar pasti, kalaulah benda itu tak baik, mesti Omar tak lantik jadi imam. Sebab Omar tegas, tuan-tuan. Dan juga Umar bagi tahu, saya bagi contoh, kita nak makan nanti biasalah tuan-tuan upload gambar makan. Kentang, saya tengok tu dodoi tu. Bila nak masak api tak buka, kan? Tuan-tuan tengok tagak gambar kan. Umar kata aku suka makan yang simple-simple. Subhanallah, sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri dikatakan suka makan yang grand-grand. Tuan-tuan, wa kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, pakailah, jangan melampaui batas. Sebab itulah bila kita tengok kenapa Nabi SAW, Nabi pakai pakaian warna merah pada hari raya, ada ketikanya warna hijau. Sebab itu kalau Syekh Islam Ibn Taymiyah pernah menyebut, pakailah pakaian yang cerah, kerana Nabi memilih pakaian putih kerana Nabi suka nampak ceria. Dia menyebut ada orang berumur 25 tahun tetapi nampak agak tua kerana pakaiannya. Imam Syafi'i, dia pakai pakaian yang segak, ketika mana dia nak nampak tua, dia beli tongkat waktu usia muda, dia pegang tongkat supaya nampak macam mufti besar, nampak macam orang boleh ambil fatwa. Imam Malik pakai baju jubah yang putih, dikatakan antara putih-putih yang lain, putih dia lah yang paling putih. Tak tahu putih sebab apa. Tak kata juga Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam Jadid Hayataka, dia menyebut bila kamu makan, orang Islam kadang-kadang bak makan dia tak macam orang putih. Syekh Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali kata kita makan tak jaga kualiti makanan, sehingga muka kita bila kita duduk depan orang tengok tak bermaya, dakwah tak sampai. Subhanallah. Ini kalam Syekh Muhammad Al-Ghazali. Sebab itu kita kena cerdik, kita kena pintar sesuai dengan diri kita. Ukur baju pada badan sendiri. Betul. Ini satu pesanan yang baik yang boleh kita ambil supaya kita ini ukur baju di badan sendiri, tahu kemampuan kita. Baik, Ustaz Ruslan, bila Ustaz sebutkan tadi tentang kita bersederhana, kemudian kita ini tak salah kita pakai baju yang lama tetapi masih baru. Tapi ada satu ketika orang kita ni dia malu tak bertempat. Dia kata, mak, cik malu nak pakai baju lama, nanti kawan cik kata apa pula. Jadi malu nak pakai kasut lama, malu nak bawa kereta lama. Jadi macam mana ni Ustaz, kita nak ajar supaya kita ini malu bertempat? Ada tempat yang perlu kita malu, ada tempat yang perlu kita bersederhana. Sila Ustaz. Terima kasih Ustaz Hariri, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Al-haya'u minal iman. Sabda Nabi SAW, malu itu adalah separuh daripada iman. Tapi malu yang bagaimana? Bukan malu kepada apa yang telah Allah tetapkan pada diri kita. Nak kena malu ni bila kita buat maksiat. Nak kena malu ni bila kita buat larangan Allah, kita rasa malu. Tetapi bila dalam kita nak mempamerkan, nak menzahirkan apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita dan kita redha dengan itu, maka ini tak boleh malu. Tuan-tuan, Ramadan telah didik kita redha dengan ketentuan Allah. Kan? Allah tak bagi kita makan, kita minum di siang hari, kita redha. No? Tiba-tiba bila kita keluar bulan Syawal, kita raya, kita malu kita miskin. Kita malu kita tak ada baju baru. Kita malu tak ada itu ini. Ini malu yang tidak kena pada tempatnya. Pakai apa yang ada. Makan apa yang ada. Orang pakai elemen merbuk. Elemen merbuk. Elemen pula. Elemen London.
Elemen kereta. Elemen London. Kita elemen kodok. Cucuk kodok pun jadilah. Itu yang kita ada. Kita mampu. Kita jamu orang. Tuan-tuan, yang pentingnya ialah kita memastikan kita berjaya bawa diri kita balik redha ataupun kepada fitrah kita. Tuan-tuan, fitrah kita apa? Fitrah kita hebat hubungan kita dengan Allah. Fitrah kita apa? Kita tidak ada dosa dengan manusia. Kita baru lahir. Apa yang kita ada? Dosa dengan Allah tak ada, dosa dengan manusia pun tak ada. Inilah makna fitrah. Aidil Fitri, hari kita balik kepada asal kita. Sebab itu yang lebih penting ialah pada hari raya itu kita bersungguh-sungguh untuk jadi orang yang tidak ada dosa dengan Allah, tidak ada dosa dengan manusia. Dengan Allah kita bertaubat, dengan manusia kita bersalam-salaman, mohon kemaafan, suami, isteri, anak dengan ibu bapa, jiran dengan jiran. Tuan-tuan, ni raya sakan minta ampun maaf dak tu kan. Sampai dengan suami isteri pun terlupa, tak dan. Minta ampun maaf. Suami minta pada isteri, isteri mohon maaf kepada suami. Isteri kata, abang, sebenar Aidil Fitri yang mulia ini, saya ingin mohon maaf dari abang. Suami pun kata, engkau tidak ada salah denganku. Engkaulah isteri salihah, tidak pernah bersalah denganku. Isteri pun kata, ada, abang tak tahu. Apa dia? Saya selalu curi duit abang. Kan? Abang sebut. Suami pun minta, wahai isteriku, oleh kerana engkau mohon maaf kepadaku dengan ikhlas, aku pun ingin mohon keampunan maaf daripadamu. Isteri kata, abang orang yang terbaik. Suami misali, tak pernah ada kesalahan abang pada saya. Suami kata, ada. Tak ada. Ada. Apa dia? Aku termenikah seorang lagi. Tenang, riuh hari raya tu. Tuan-tuan, yang kita nak cari ialah keampunan, bukan keredaan manusia. Dengan tunjuk pakaian yang elok, dengan tunjuk kenderaan yang mewah, bukan. Kita nak ialah keredaan Allah. Rasulullah menyatakan, siapa yang mencari keredaan Allah, dia akan dapat keredaan manusia. Siapa yang cari tuntut keredaan manusia, dia tidak akan dapat keredaan Allah. Siapa cari keredaan Allah, dia akan dapat keredaan manusia dan juga keredaan Allah. Jadi sebab tu tuan-tuan, jangan malu. Malu apa? Tuan-tuan sekalian, untuk kita menzahirkan siapa kita yang sebenarnya sebagai hamba Allah yang redha dengan qada dan qadar yang Allah tetapkan kepada kita. Wallahu alam. Subhanallah. Tapi skrip minta maaf suami itu bukan skrip betul Ustaz bukan Bukan. Orang lain lah ni. Tidak ada kena mengena yang hidup ataupun yang mati. Tapi ala kuliah apa yang penting adalah kita mesti tahu apa yang perlu kita buat sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, dan kita mesti bersederhana. Inilah yang itulah dituntut oleh agama Islam. Baik, kita nak berhenti rehat sekali lagi. Sekembalinya nanti kita akan bersama dengan penduduk di Sungai Petani untuk bertanyakan soalan. Kembali selepas ini bersama Bank Muamalat Malaysia Berhad. Mari kongsi kegembiraan dengan mereka yang memerlukan melalui Wakaf Muamalat. Sumbangan akan disalurkan kepada sektor pendidikan dan kesihatan bagi memberi peluang kepada pelajar belajar dengan lebih selesa dan memberi kemudahan rawatan kesihatan kepada yang kurang berkemampuan. Juga terbuka kepada semua lapisan masyarakat. Berwakaflah secara atas talian atau JomPay. Tiada caj dikenakan. Jom berwakaf demi manfaat kita bersama. Masakan lebih beraroma dengan minyak sapi Al-Zara. Membangkit selera. Semua terpikat. Minyak sapi Al-Zara. Kembali bersama Bank Muamalat Malaysia Berhad.
Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi di bulan Syawal yang mulia. Forum Perdana Ehwal Islam membawakan kepada anda tajuk hari ini sederhana tapi meriah yang ditaja oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad dan dianjurkan oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad dan Permodalan Nasional Berhad PNB. Baik, seperti mana saya janjikan sebelum kita nak bersama dengan masyarakat setempat bertanyakan soalan, ada satu video yang telah dikirimkan kepada kami untuk ditanya kepada ahli panel daripada rakyat Malaysia yang berada di luar negara. Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum. Saya Alif Hakimi dari University of Manchester. Saya ingin bertanya soalan. Bagaimana kita ingin menerapkan sikap tidak boros dalam perbelanjaan semasa sesi perayaan? Dan contoh sikap boros yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Sama-sama. Tapi dia tak sempat bagi ucapan Hari Raya. Mungkin dia hantar video awal kepada kita. Tapi terima kasih Hakimi daripada Manchester di United Kingdom. Baik. Ini satu isu yang menarik apa ni Ustaz Ashraf, tentang membazir. Kadang-kadang kita nak buat perbelanjaan, nak mengurus hari raya, nak dalam keadaan yang terkawal, tapi tanpa sedar membazir, dan ada niat pun nak menyebabkan itu membazir dan akhirnya niat untuk kepada kebaikan jadi kepada keburukan pula. Ustaz Ashraf. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Hariri dan juga sahabat kita yang bertanya. Tuan-tuan, pernah tak pergi shopping kompleks ataupun pergi nak beli apa-apalah dekat pasar raya, kita niat nak beli lain, tapi bila sampai tiba-tiba terbeli lain. Termenikah tu dah ada dah. Ni terbeli lain. Pernah tak Ustaz Hariri? Pernah. Bukan setakat Ustaz Hariri, sekali dengan Ustaz Rosan Cik Ros pun sama. Saya pun samalah. Tuan-tuan, sebab kita memang bila shopping kita tak merancang. Ini kelemahan kita. Kita punya planning hidup pun tidak. Sebab tu orang yang bijak ialah dia merancang. Saya bincang simple. Jangan cerita dekat pasar raya. Kalau kita boleh rancang hidup kita, letak 5 prioriti pun dah cukup memadai. Kalau saya jangan letak diri saya sama macam tuan-tuan, tuan-tuan pun jangan letak sama macam saya. Saya bagi contoh. Saya ada anak 3 orang. Saya letak prioriti. Yang pertama apa dia dalam keluarga saya. Contoh saya letak keimanan. Saya akan spend duit saya untuk pastikan keimanan family saya. Kedua, saya fikir tentang kesihatan. Kalaulah anak saya tak sihat, susah. Saya terpaksa ambil takaful dan sebagainya untuk jamin kesihatan. Sebab kita duk lari kiri kanan takut tak sihat. Anak-anak nanti macam mana? Saya letak prioriti yang berikutnya, mungkin saya letak sebagai ilmunya. Spend duit gaji saya bagi kepada sekolah yang baik. Habis duit kat situ tak apa. Yang berikutnya mungkinlah kasih sayang. Kena ada unsur-unsur enjoy seronok dengan family. Kalau waktu semua duk pergi ceramah pagi petang forum perdana saja, tak pergi jalan dengan family, tak pergi enjoy, pergi makan-makan dengan family, untuk apa kita cari duit? Satu hari nanti kita akan penat. Dan mungkin yang terakhir saya letak sebagai simpanan anak-anak masa depan. Tuan-tuan, mungkin sebaliknya. Ada orang mak susah, prioriti hidupnya letak aku spend untuk mak ayah aku yang susah. Ada orang mungkin ada masalah dengan dia sedang menghadapi PhD, dia letak pendidikan nombor 1. Yang paling penting, apa prioriti hidup kita? Sebab itu bila kita ada prioriti, sampai dekat shopping kompleks, kita tahu apa yang kita nak pergi. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, saya berniaga. Kita ada wording ataupun kita panggil copywriting. Tahu copywriting? Yang tulis dekat Facebook nak bagi orang boleh baca. Ada orang tulis, tuan-tuan tak baca. Ada orang tulis, tuan-tuan baca. Ada orang tulis, tuan-tuan rasa nak beli terus. Itu nama bahasa psikologi untuk tarik orang beli. Ada banner, tuan-tuan tengok, tuan-tuan rasa nak masuk kedai. Ada banner, tuan-tuan rasa macam tak mau masuk. Cara ibu-ibu, ayah-ayah semua yang ada pada hari ini, apa segala perangkap sekalipun psikologi, itu adalah urusan peniaga. Itu strategi marketing. Tetapi kita sendiri ada strategi kekuatan diri kita. Masuk saja, senaraikan. Sebab itulah tak salah untuk kita berbelanja. Dalam Quran sebut, dalam surah Furqan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Orang mukmin ini bila dia belanja, dia tak membazir.
Walam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Bila dia belanja, dia tak membazir, dan bila dia betul-betul nak bagi pun kadang-kadang dia tak nampak macam seorang yang bakhil dan kedekut. Dia tengah-tengah. Kedekut pun tidak. Sampai anak kata, abah setahun sekali nak pakai baju raya. Kita pakai 15 tahun sudah. Abah 15 tahun dulu halui. Lah ni dah besar. Tahun tu ada duit banyak mana? Bagilah ke anak kita. Mungkin setahun sekali kita beli baju Melayu ke anak kita. Tak ada masalah. Tak nampak bakhil, tak nampak kedekut. Islam ini tengah-tengah, wasatiyah. Tengah-tengah ini bukan bermaksud duduk kat center saja. Dia bermaksud apa yang tepat dengan Quran Sunnah. Itulah wasatiyah. Sebab itulah kita sarankan untuk diri kita, tuan-tuan. Allah ni bagi tahu kat kita banyak orang yang melampau. Firaun dalam Quran disebut alian minal musrifin. Dia melampau dalam perbelanjaan dirinya. Dia habis spend banyak sampai tak nampak kesan yang ada pada jiwa-jiwa masyarakat, melainkan untuk dirinya, peribadi dirinya sendiri. Sebab itulah kita kena bijak, jadi orang yang cerdik, ada perancangan. Kalau boleh saya sarankan, ini kelemahan orang Islam kita, iaitu kita tak merujuk kepada konsultan ataupun orang panggil biasanya badan kerajaan ni AKPK lah, untuk urus kewangan kita. Pi jalan bawa gaji 3,000, berapa ramai orang duit bocor. Sebab itulah simpan, ada lebihan baru belanja. Kita biasanya belanja dulu, lebih baru simpan. Lah tak ada kata nak simpan. Habis semua. Itu nasihat yang bagus. Yang saya fikir yang pun kita dengar, betul juga. Dan moga-moga kita dapat belajar sesuatu daripada pesanan disebut oleh panel tadi. Baik, kita nak bersama dengan penduduk di Sungai Petani Kedah. Ada yang dah bangun dah nak tanya soalan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nusri Farhah Abdul Rahman daripada Kampung Bukit Berapit, Sungai Petani. Sebelum tu izinkan saya untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam. Selamat Hari Raya. Di sini saya ingin mengajukan satu soalan. Apakah contoh-contoh terbaik dalam mendidik anak-anak supaya berjimat, berbelanja dengan kemampuan dan menguruskan kewangan dengan bijak? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas soalan yang ditanyakan. Ini pun soalan yang sangat baik juga, tentang masyarakat Melayu kita ni di Malaysia ni, bila musim raya kita suka bersedekah, bagi duit raya kepada anak-anak. Tapi macam mana kita nak latih anak-anak kita, Ustaz, supaya dia pun tahu macam mana nak mengurus keuangan, simpanan, dan mereka ini faham tentang kesederhanaan dalam berbelanja. Sila Ustaz. Terima kasih Tuan Moderator, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita tidak dapat nafikan ibu dan ayah adalah guru kepada anak kita. Dan sebelum anak-anak kita mengenali guru-guru dia, guru yang pertama ayah mak dia. Sebab tu dalam apa pun yang kita nak mendidik anak-anak kita, maka kita ibu bapa hendaklah bersedia menjadi guru. Guru sama ada mengajar dengan kata-kata nasihat, bagi tahu membazir ni tak baik, simpan duit untuk masa depan. Masa depan kita masih jauh, bukan takat nak raya sehari ni je. Kita nak hidup lama lagi. Tuan-tuan, kita nak belajar, nak bekerja dan sebagainya. Kita dengan kata-kata. Yang kedua pula bilhal. Kita bersedia untuk menjadi contoh, role model kepada anak-anak kita. Menjadi contoh bagaimana pengurusan. Sebab tu tuan-tuan, kita walaupun mampu berbelanja lebih daripada sepatutnya, jangan kita tunjukkan kepada anak-anak. Biarlah kita dalam bentuk sederhana sebagaimana anak-anak orang lain. Yang penting bukan kita tak boleh belanja, bukan kita tak boleh beri kemewahan kepada dia, tetapi kita nak bentuk jiwa dia supaya jiwa yang qanaah. Qanaah ni adalah satu sifat mahmudah yang mesti ada dalam diri kita, merasa cukup apa yang ada. Tuan-tuan, kalau jiwa ni tak dididik, dia tak boleh qanaah sampai ke tua. Dia duk kira nak hebat daripada orang, dia nak lebih daripada orang lain. Sebab tak ada tunah qanaah tu dalam diri. Maka ibu dan ayah hendaklah berbelanja. Fikir bukan saja aku boleh beli ke tak? Boleh beli, tapi fikir apa kesannya kepada anak-anak aku. Tuan-tuan, kita masa kita berada, kita boleh beri segala-galanya kepada anak kita apa yang dia nak. Tapi andai kata bukanlah kita minta, umur kita hanya seketika.
Anak-anak kita didik, kita belanja, kita bagi kemewahan. Bila kita tak ada, maka kemewahan itu sudah tidak ada. Bagaimana mereka bisa untuk meneruskan kehidupan dalam keadaan ekonomi yang sudah pun tak macam ayah dia ada dulu, tak macam mak dia ada dulu, tak macam Tok Wan dia ada dulu. Kadang-kadang Tok Wan yang lebih daripada kita, daripada ayah. Tok Wan dengan cucu ni tuan-tuan, habis tank lah orang Kedah kata. Apa nak pun bagi. Bukan tak baik, itu amalan baik, tapi jangan lebih. Andai kata berlaku macam yang saya sebutkan tadi, wa na'udzubillah lah, bagaimana anak-anak kita nak meneruskan kehidupan? Dia bisa diajar oleh ayah mak dia dengan kemewahan, tiba-tiba kehidupan Allah ubah kehidupan mereka jadi susah, begitu sukar untuk meneruskan kehidupan ini. Jadi sebab itu berbelanja, jangan sampai boros, jangan sampai nak tunjuk kehebatan, nak bagi anak-anak kita seronok. Sampai dekat nak raya tu penuh kaunter bank muamalat. Pakat nak buat keluar duit nak raya. Dia nak raya, lepas raya dia penuh pula, habislah. Jadi tuan-tuan, marilah kita bersederhana dalam kita menyambut hari raya Aidilfitri ini. Jangan membazir dan jadilah ibu bapa contoh kepada pengurusan ekonomi, keuangan yang baik untuk anak-anak kita. Wallahu alam. Terima kasih. Begitu jawapan yang tuntas telah diberikan. Baik, kita akan berehat sekali lagi dan kita akan kembali semula selepas ini. Kembali selepas ini bersama Bank Muamalat Malaysia Berhad. Masakan lebih beraroma dengan minyak sapi Al-Zara. Membangkit selera. Semua terpikat. Minyak sapi Al-Zara. Kembali bersama Bank Muamalat Malaysia Berhad. Kita bertemu semula di Forum Perdana Ehwal Islam bersempena dengan bulan Syawal, bulan Aidilfitri. Kita tambah kemeriahannya dengan membawa ilmu-ilmu agama. Moga-moga kita menyambut dengan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Forum kita ditaja oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad dan dianjurkan oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad dan Permodalan Nasional Berhad PMB yang bersama dengan kita malam ini. Baik, sedar tak sedar kita sudah nak tutup forum kita. Sebelum tutup, macam biasa Ustaz Ashraf mungkin boleh bagi pukulan terakhir apa yang boleh kita simpulkan di atas tajuk sederhana tapi meriah. Silakan. Baik tuan-tuan, orang berilmu menyebut ada 4 peringkat. Bila kita dah masuk kerja, ada 4 peringkat keadaan. Peringkat pertama, mula-mula kerja, kita akan cari duit. Cari duit macam nak mati. Cari duit. Zaman ni tuan-tuan, kita tak fikir apa-apa. Sebab tu kalau kita tengok hari ni orang macam itulah dia. Dia cari duit sampai halal haram pun dia tak fikir, sampai macam serupa nak hidup ratusan tahun. Peringkat kedua, kita tak cari duit dah. Kita akan fikir tentang kesihatan. Betul tak? Orang pencen dia akan jumpa orang tanya darah atas berapa, bawah berapa. Dia tak sembang benda lain dah. Duit tak fikir dah. Habis duit dekat kesihatan dia. Sampai satu peringkat tuan-tuan, bukan lagi kesihatan. Sebab sihat macam mana, anak tak balik tengok, tuan-tuan kasih sayang tak ada, sihat tak ada nilai. Betul tak? Sampai satu tahap kita nak kasih sayang, buat family day, baju raya tak pakai pun, makan pun tidak, tengok muka orang pun dah seronok dah. Macam orang buat kenduri, tak makan, tengok tetamu dah seronok. Kasih sayang. Dan sampai satu peringkat tuan-tuan, kasih sayang pun tak rasa dah. Waktu itu dipanggil zaman kita beramal.
Anak tak balik tak apalah. Abah pergi semayang awal. Anak tak mau kat ayah tak apalah. Kat mak tak mau balik tak apa. Dia pergi semayang. Tuan-tuan, jangan sampai kita tak reti nak mula di mana. Kalau kita mula daripada amalan, kita akan dapat ketiga-tiga di bawah. Amalan, insya-Allah akan dapat kasih sayang. Faham betul-betul macam mana nikmat kasih sayang itu tak mampu dibayar dengan wang ringgit, tak mampu dinilai dengan harta benda. Pakaian cantik tapi duduk dalam satu tempat muka masam, tak guna tuan-tuan. Rumah elok cantik tapi tak bertegur siapa, tak guna. Selamat Hari Raya pada hari ini. Saya nak ucapkan, marilah sama-sama kita bermaaf-maafan. Tuan-tuan, duit ringgit banyak mana pun tak guna kalau kita tak ada rasa nikmat duduk muafakat. Sebab itulah berapa banyak dah pilihan raya dah berlaku. Berapa banyak dah kita bergaduh. Tuan-tuan, raya ni tutup semua salam. Assalamualaikum, mohon kemaafan. Beza di sini, tak turun ke sini. InsyaAllah dengan hari raya boleh merubah kita. Baik, terima kasih Ustaz Ashraf. Ustaz Roslan silakan. Ustaz Azizi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, isi dan laluilah saat-saat Syawal ini dengan dua sifat mahmudah yang bagi menentukan kita berada di keadaan yang sederhana dalam menyambutnya. Satu, rasa syukur kita dengan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah taala anugerahkan kepada kita. Memberilah kepada anak isteri kita, kepada kaum keluarga sahabat anda kita, bersedekahlah. Sesungguhnya tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang meminta. Dengan tujuan kita nak menzahirkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bangga, bukan nak takabur dan sombong, tetapi kita nak menyatakan syukur kita atas apa yang Allah taala berikan. Kemudian yang kedua, milikilah sifat rasa redha dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita masing-masing. Ada orang yang Allah tentukan kehidupan dia senang, ada orang yang Allah tentukan kehidupannya agak susah. Masing-masing pakat redha. Bila redha dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita tidak akan ada hasad dengan orang lain. Kita tidak ada rasa nak berlawan berlomba dengan orang yang lebih hebat daripada kita. Kita tidak akan rasa malu untuk keluar dalam masyarakat bagi menghubungkan silaturahim. Insya-Allah tuan-tuan, dua sifat ini, syukur dan redha, mampu membawa kita bersederhana dalam kehidupan ini. Dan inilah yang dididik oleh madrasah Ramadan yang Allah kata tujuannya apabila kita selesai melalui 30 hari Ramadan, untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang-orang yang bertakwa. Ayuh tuan-tuan, buktikan kita dapat darjat takwa setelah sebulan kita berpuasa, berhampas pulas lawan nafsu, lawan malah kita dan sebagainya, buang sifat-sifat mazmumah. Akhirnya kita semua hari ini berada sebagaimana fitrah kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hebat dan mulia di sisi Allah taala. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sempurna sudah forum kita malam ini membincangkan tentang tajuk sederhana tapi meriah. Kita ucapkan terima kasih berbanyak-banyak kepada Ustaz Ashraf dan Ustaz Roslan kerana sudi bersama dengan kita. Turut kita ucapkan terima kasih kepada semua tetamu-tetamu kehormat yang sedia dan sanggup menunggu hingga ke akhir rancangan kita. Dan kita ucapkan terima kasih berbanyak-banyak juga kepada seluruh penduduk Sungai Petani Kedah yang turut bersama dengan kita malam ini. Dan tak lupakan kepada penaja kita Bank Muamalat Malaysia Berhad, penganjur kita Bank Muamalat dan Permodalan Nasional Berhad PNB yang sudi membawa rancangan ini ke Sungai Petani Kedah Darul Aman. Akhirnya, kesimpulan yang dapat saya buat adalah setiap lapisan umur manusia menikmati hari raya yang berbeza. Bagi kanak-kanak, mendapat duit raya itulah raya bagi mereka. Bagi remaja, memperagakan baju baru itu kemeriahan bagi mereka. Bagi ibu ayah, silaturahim itu lebih bermakna daripada mereka. Biarlah setiap tahun kita menikmati hari raya, bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tinggalkan anda dengan kasih sayang, bermaafan di antara keluarga kita. Teruskan kemeriahan di rumah anda. Insya-Allah kita jumpa lagi
lagi. Salam Hari Raya Aidil Fitri daripada kami, kru penerbitan Forum Perdana Ehwal Islam. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Rancangan tadi dibawakan oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad. Bandar Otak